Sebelum ni saya belajar melalui ibu je nak masuk macam mana terbersih kerajaan. Jadi tak ada siapa nak ajar saya. Saya Rohaya daripada Rohaya Danish Enterprise, pembekal kepada Cenderamata Corporate Gift. Saya pernah join IDEC ni pada tahun 2017. Daripada situ saya belajar macam mana nak tebusi pasaran kerajaan. Banyak saya tahu. Saya tengok ada satu ibu tu berkenaan dengan Puan Aida. Daripada situ saya cari Puan Aida. Saya dapat belajar perbezaan daripada 2017 hingga hari ini. Banyak sangat yang saya tak tahu. Saya rasa ketinggalan dah. Puan Aida ni dia update dengan berkenaan isu semasa. Memang sangat bagus. Dia memang banyak membantu orang Melayu kita, berputera. Khasnya memang kita sebenarnya banyak kita tak tahu belajar daripada ilmu dia. Memang terbaiklah saya rasa. Memang rugi sangat dia kalau tak join Puan Aida punya program. Apabila saya dengar Puan Aida share ilmu-ilmu ni, saya rasa bersemangat sangat. Saya rasa saya kena dengar beli cerita tu, saya rasa nak buat tindakan tu. Amazing lah. Memang terbaik lah. Anda semua kena join lah. Kalau ada program Aida ni, Aida daripada Aida ni, memang kena join lah. Memang dia terkini dan dia tahu isu-isu semasa yang kita tak tahu. Kita rasa kita dah tahu, tapi sebenarnya tak tahu. Kita kena belajar lagi. Dulu saya belajar daripada dia juga. Tapi saya rasa saya dah bagus dah. Sebenarnya tak bagus pun. Kita pun tak proses kita rasa kita dah baik. Macam itulah.